Ibu yang sayang ibu. Bila Yen besar nanti, Yen janji akan sentiasa teman ibu. Wah, ibu gembira sangat. Penatnya kerja 2 hari, Yen tak rehat langsung. Dah lama Yen tak balik rumah, 2 tahun dah tak jumpa ibu. Agak-agak ibu okey tak kat rumah sorang-sorang? Siapa telefon ni? Apa? Ibu Yen masuk hospital? Doktor, ibu saya okey ke? Ibu kamu sakit jantung, dia dah tak kuat. Oh tidak. Yen minta maaf ibu. Yen tak tahu ibu sakit. Hello bos, Yen awak kat mana cepat datang kerja. Tapi ibu Yen tengah sakit. Kalau tak datang sekarang saya pecat. Baiklah, kalau macam tu Yen berhenti kerja. Apa? Yen? Yen buat apa kat sini? Ibu dah bangun. Yen tak pergi kerja ke hari ni? Tak ibu, hari ni Yen nak teman ibu. Boleh tak Yen bawa ibu jalan-jalan? Baiklah ibu, jom kita pergi. Ibu, aiskrim ni sedap tak? Sedap sangat Yen, terima kasih belanja ibu. Yen, ingat tak masa kecil dulu kat taman ni Yen pernah cakap nak selalu teman ibu? Ibu Yen sayang ibu. Bila Yen besar nanti, Yen janji akan sentiasa teman ibu. Wah, ibu gembira sangat. Yen ingat ibu, maaf sebab Yen sibuk sangat dengan kerja. Dah 2 tahun Yen tak balik rumah. Tak apa Yen, ibu faham. Ibu gembira sangat sebab hari ini Yen ada dengan ibu. Untuk kali terakhir. Kali terakhir, apa maksud ibu? Maaf Yen, badan ibu dah lemah. Ibu bangun, buka mata. Kita mesti luangkan masa dengan ibu dan ayah walaupun kita sibuk. Korang setuju tak?